Tetapi saya mendengar banyak rintihan-rintihan daripada business owner yang mereka dah ada tim yang ramai, especially dalam department marketing. Contohnya marketer, contohnya social media manager ataupun content creator, graphic designer, video editor lah, semua tu lah. Tetapi tim dah ada ataupun tim dah ramai, tetapi rasa mereka underutilized disebabkan business owner tak tahu nak bagi kerja apa lagi. Especially dalam bahagian marketing sebenarnya mereka stuck. Okay, buat ads, okay, buat content, okay, buat live, okay, mungkin sekali-sekala nak blast database, okay, mungkin sekali-sekala nak hire influencer. So mereka akan stuck dekat satu layer of marketing sahaja, dan sebenarnya marketing ada banyak lagi cara, banyak lagi level yang kita boleh integrate. Percaya cakap saya, kalau setakat anda buat semua tu, ads, content, buat live tu, masa staff anda, especially marketer and content creator, banyak lagi. Disebabkan apa? Disebabkan campaign marketing sangat banyak yang anda belum explore lagi. Saya ada buat satu video panduan yang sangat ringkas dan padat, sebab saya tak nak buat video panjang berjela yang anda susah nak consume and anda tak buat. Saya buat video ni pendek-pendek supaya anda mudah consume, tak sampai 2 jam pun. Jika anda dan tim anda tonton, anda boleh terus praktikkan macam mana nak susun kempen marketing 1 tahun yang sangat banyak, tetapi saya mudahkan semudah-mudahnya untuk anda tahu apa nak kena buat and then anda susun terus. So dapatkan dengan harga yang rendah sekarang sebelum saya upgrade dan update modul, sebab setiap kali saya upgrade dan update modul, harga akan dinaikkan. So dapatkan lifetime access, lifetime upgrade, lifetime update dan claim bonus lebih RM1,000. Semua detail tu saya share dekat link di bawah. Anda tekan, anda go through dan terus dapatkan. Jumpa anda dalam membership area. Assalamualaikum dan salam sejahtera.